lulus KKM dan NPRA dan diuji tidak memberikan kesan sampingan. There is no side effect pada hati and kidney. Itulah level yang kita cuba kongsikan tentang kelebihan R38. Bukan senang nak lulus KKM ni tuan-tuan. Apatah lagi kalau nak letak label dekat kotak tu ataupun botol tu, label melegakan sakit sendi. Nak tahu tak? Bukan semua produk boleh letak ayat melegakan sakit sendi pada label kotaknya ataupun botolnya. Bukan sebab ayat tu sensitif, tapi sebab dia memerlukan bukti kajian. Untuk klaim produk tu mesti lulus melalui proses pendaftaran yang pertama dengan NPRA. Kena ada ujian makmal yang kedua. Yang ketiga, data keselamatan. Dan yang keempat, bukti saintifik yang menunjukkan produk tu memang berkesan. Yang di dalam produk R38 ini adalah ditanam di ladang herba milik UMT di Bukit Kor, Kuala Terengganu. Dari tanah subur inilah terhasilnya herba-herba terbaik dijaga dengan piawaian saintifik sebelum diproses masuk ke dalam makmal. Saya ni duduk di ladang dia hari ni. Oh, kuningnya. Inilah temulawak. Nak abang bagi. Bahan utama di dalam produk R38. Sakit lutut, makan ni. Sakit apa lagi? Sakit sendi, makan ni. Ada gout, makan ni. Makan je ni. Semua yang berkaitan dengan sendi. InsyaAllah, ubatnya adalah ni. Ni ubat utama untuk penyakit sendi. Mak dengan ayah tak perlu duk risau, duk pening, fikir pelik-pelik. Yang buat suplemen ni adalah Profesor Fazilah. Profesor pakar herba daripada Universiti Malaysia Terengganu.